Satu lagi, sebagai netizen, tak usah bagi pandangan macam kau duduk serumah dengan dia orang. Macam kau tahu, itulah dia, jantan, tak berguna, tak tanggungjawab. Tak boleh dapat peluang sikit, katakan. Saya itu pergi ada satu majlis hari lahir seorang artis ni, dia jemput saya datang. Dekat meja makan tu dia tanya, "Ustaz, apa maksud penyondol?" "Sondol lah," saya kata. Penyondol ni dia sondol, ada sondol kan. Dia tanya apa maksud penyondol. Penyondol ke? Benda ni istilah yang diberikan oleh netizen dan dijadikan trend. Dia bukannya bawa maksud yang sebenar berdasarkan tata bahasa Melayu yang sebenarnya. Kau nak tahu maksud Azab ni nak bercakap bahasa Melayu sebenar, kau masuk National FM. Dia jadi DJ ni kena guna bahasa. Sebenarnya DJ hari ni kena jaga. Sebenarnya DJ dulu-dulu kan. Dia panggil tu apa, influencer, apa DJ apa nama dia sekarang? Penyampai kan. Dia dulu bahasa nak sebut mengandung pun tak boleh. Dia kena sebut hamil. Dia tak boleh sebut macam sekarang ada setengah radio nak keuntungan, kononnya nak bagi popular, macam-macam bahasa pasar semua keluar. Biar lantak lah, tak boleh. Maka terpulanglah kepada dia. Maknanya guna bahasa selepas meng dengan kan, tak boleh guna perkataan apa selepas tu. Lepas justru tak boleh ada itu. Justru itu salah. Sidang hadirin, sidang hadirin saja, sidang hadirin dan hadirat dihormati sekalian, salah. Itu sebab disebut hadirin yang dihormati. Itu sebenarnya tanya Munshi Dewan, tanya pakar bahasa. Sidang tu dah jamak, sidang hadirin dan hadirat double jamak, dihormati sekalian lagi. Kau bayangkan berapa banyak. Sembrono, tak boleh pakai perkataan tu sebab ada kata pinjaman daripada Indonesia, yang pinjam tak pernah pulang. Betul tak? Ini sebab saya ingat waktu saya masuk debat alam sekitar. Dia 3 hakim, satu hakim daripada Mado, Majlis Debat Universiti Malaysia, satu hakim daripada Jabatan Alam Sekitar, satu hakim dari Dewan Bahasa. Ya Allah, Azab, semua aku sebut tu salah punya. Itu cakap tu. Bayangkan dari segi bahasa pun jadi masalah. Jadi tak, balik pada cerita silaturahim ni tadi kan, kita kena jaga. Tu sebabnya dalam hubungan kita ni makin lama makin jauh. Makin duduk serumah tapi kita makin jauh. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Bukan orang makin ramai. Itu fenomena akhir zaman. Rumah makin besar, orang makin tak ada.